disebabkan Brock Lesnar dah bersara. So, hari ni aku nak review Brock Lesnar. Okay, jom kita review. Ini adalah Brock Lesnar. Kalau korang tahu, first dulu dia memang pakai spender, babe. Kan? Masa tu aku sekolah menengah. Aku sekolah menengah. Brock Lesnar ni salah seorang wrestler yang membuatkan aku teruja masa tu nak tengok wrestling juga. Kan, makin minat, orang cakap makin minat tengok wrestling kan. Dan Brock Lesnar ni juga masa tu kalau aku tengok dia pun, dia memang nampak ganas lah, senang kata. So ni figure dia yang pertama, aku nak review korang. So figure yang kedua, yang ni. Tada. Okay, yang ni. Yang ni masa dia baru comeback semula ke WWE selepas menang UFC, tak silap aku lah. Lepas menang UFC kan tak lama dia comeback, dia macam ni lah dia punya dia pakai seluar ni, seluar ketot dia ni kan. Kan terang dia kan. Okay, so macam ni lah Brock Lesnar yang kedua. So jom kita tengok Brock Lesnar yang seterusnya. Yang ni tattoo dia sama je. Tattoo dia sama je. Sorry babe, aku terpaksa pakai satu tangan untuk review dengan korang. Okay, Brock Lesnar seterusnya. Brock Lesnar yang dah tua. Rambut dah panjang pula Brock Lesnar ni. Korang tengok ni. Yang ni agak mahal sikit. Yang ni sebab dia Ultimate Edition. Kalau korang tengok sendi dia memang lawa, memang cantik. Sendi dia macam ni. Kan? Ni muka dia. Sebenarnya dia kotak dia ada kat bawah sana. Dia ada banyak extra muka lah. Aksesori dia banyak lagi. So ni Brock Lesnar Ultimate Edition. Yang ni semua yang Mattel Elite biasa. Ini Mattel Elite biasa. Ni Brock Lesnar Ultimate punya. Yang Ultimate ni memang cun, memang lawa. Macam puas hati tak? Kalau puas hati, komen dekat ruangan komen. Okay, kalau korang nak tengok figure lain yang dekat belakang tu, korang boleh request di ruangan komen. Okay, jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.